Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Farhan Nasir dan setiap minggu aku akan post kat channel ni progres aku mencari segenggam belian dan sejelongkung emas. Jadi update untuk minggu ni aku dah mula buat, aku dah upgrade sikit lah aku punya content. Tak adalah upgrade mana pun, aku cuma letak thumbnail dia dekat video-video panjang aku. Sebelum ni just screenshot dari content kan, tak ada apa-apa teks kan. Sekarang aku ada letak vlog Farhan Nasir, nombor berapa kan. Gambar tu aku godak-godak kat AI. Sejarah gambar tu aku ambil dekat Noe Klong. Aku pun tak tahu cara sebutan yang sebenarnya macam mana. Waktu tu aku buat travelog dengan arwah Tek Renan. Noe Klong ni ialah pekan yang dekat dengan airport Krabi. Jadi kalau korang pergi Krabi, keluar dari airport tu, dia ada T-junction. Ke kanan untuk pergi ke Krabi Town ataupun Aonang, ke kiri Noe Klong. Kat situ ada food court orang Islam, so aku dengan Ted dinner, and lepas dinner aku pergi buka TikTok, and keluarlah TikTok Thailand, and aku terjumpa orang yang mirip dengan aku, botak, pakai spek, lepas tu ada janggut macam ni kan. And aku pun cakap kat Ted snap gambar aku. Jadi gambar original ada dekat Instagram aku. Kat Facebook pun aku ada letak juga. So aku pakai gambar tu, godak-godak. Aku tukarkan handphone kat tangan aku tu jadi emas. Yang untuk profile foto untuk channel ni aku buat pakai suit. Sebab yang original dia adalah t-shirt yang aku pakai itulah. T-shirt brand aku sendiri, Scar Ape. And then aku tengok okay lah, just nice. Aku jadikan thumbnail. So hopefully lebih banyak klik lah. Aku boleh dapat lebih banyak view, lebih banyak watch hours, and I don't know, we'll see. Nanti bila aku ada waktu terluang, aku akan upgrade lagi bahagian lain, mungkin dari segi konten ke, penyampaian ke. Itu satu. Kedua, tadi aku dah hantar barang aku sikit. Aku akan tinggalkan tempat ni, jadi konten akan datang tak ada lagi background macam ni. Konten akan datang mungkin outdoor. Aku tak tahu, aku tak decide lagi. Aku nak settlekan dulu apa yang ada depan mata ni kan. Jadi aku dah hantar, aku dah start kemas, and then ada buku-buku yang nak kena donate. Benda pertama yang aku settlekan ialah buku-buku. Aku decide kali ni, daripada banyak-banyak buku yang aku ada, aku pilih cukup-cukup untuk 2 storage boxes kan, 77 liter. Aku nak, sebenarnya ada banyak ruang, tapi kalau letak banyak-banyak sampai penuh, tak kuat aku nak angkat, dia jadi berat. Jadi separuh je. And aku rasa semua buku aku tu kalau tak dalam storage box yang sama, mungkin 5 boxes. Jadi apa aku buat, yang mana aku kurang berminat atau aku tak tertarik nak simpan, aku akan donate lah kat local library. Aku nak let go kat local library. We'll see library mana yang aku hantar kan. Aku pilih 2 box je. And then lepas ni adalah pinggan mangkuk sikit. Itu pun yang mak aku bagi kan, belum let go lagi. Dah lama nak let go tapi tak let go. And then ada pakaian sikit. That's it. Aku rasa aku sebenarnya reluctant nak pindah. Tapi good thing about aku rasa ni sebagai coping mechanism aku lah untuk positif kan. Aku reluctant tapi sebagai coping mechanism aku kena positive thinking. Dan jadi aku rasa bila aku pindah ni, aku
aku tengok balik barang-barang aku dan this time aku let go banyak barang. Aku rasa kalau kita, ni aku rasa lah, kalau kita nak benda baru masuk dalam hidup kita, benda lama kita kena bagi ruang untuk benda baru tu masuk kan. Jadi bila aku pindah ni, banyak benda lama yang aku let go. Hopefully lepas ni adalah banyak benda baru masuk dalam hidup aku, menggantikan barang-barang yang aku dah let go. Tak semestinya dalam bentuk fizikal, maybe dari segi career ke, dari segi business ke, mungkin income jadi masyuk ke, I don't know. Banyak juga yang aku let go, ada juga yang aku buang. So we'll see. Aku rasa macam ini satu proses yang aku kena lewati. Like selagi aku tak pindah, selagi aku tak buang barang-barang yang tak penting ni, selagi tu aku tak ada breakthrough. I don't know lah, maybe benda ni assumption aku, but hopefully dalam minggu ni aku akan sibuk untuk mengemas, dan rental aku ni sampai hujung tahun 31 Disember, but maybe 27-28 aku dah serah kunci lah. Perjalanan masih jauh. I think that's all for today. Kalau korang dah tengok sampai ke detik ni, I really appreciate it. Kalau korang nak tengok vlog aku yang sebelum ni, ada kat sini aku letak. Dan kalau korang nak tengok dari nombor 1, vlog dari nombor 1, aku ada letak playlist kat sini. Korang boleh tengok perubahan aku dari 5 bulan lepas sampailah sekarang. Thank you so much. Nanti aku post lagi. Assalamualaikum.